Kepada player Honkai Star Rail, aku ada 5 tips untuk korang naik level dengan cepat. First sekali, kalau korang nak naik level dengan cepat, Calixus adalah tempat yang senang nak farm EXP. Hari-hari korang kena masuk Calixus kalau korang nak cepat power up. Korang nak sedap promote produk dan servis korang? Roger je. Tapi ada satu benda penting yang korang kena tahu. Pada awal game, jangan buang Trailblazer power korang untuk farm relic. Sebabnya relic awal ni nanti korang akan tukar juga bila dah dapat yang lagi bagus. Kalau korang pakai Trailblazer power untuk farm relic awal-awal, rugi besar bro. Lagi baik korang fokus farm EXP dulu. Lepas tu baru korang fokus farm relic bila team korang dah cukup kuat. Seterusnya, jangan lupa try Simulated Universe. Ini mod game yang korang boleh masuk untuk lawan musuh secara vertikal. Lagi tinggi korang naik, lagilah susah musuh dia. Tapi yang best, bukan ESP je yang korang akan dapat. Korang juga boleh unlock buff OP yang boleh buat tim korang jadi lagi kuat. Kalau korang ada masa, try push sampai floor paling tinggi. Reward dia berbaloi gila. Gentle. Tips yang ketiga, jangan pandang rendah pada side quest. Ramai yang ingat side quest ni macam buat semak je. Salah besar guys. Side quest ni lagi banyak gila bagi ESP dan kadang-kadang reward dia lebih berbaloi daripada main quest. Lagi banyak korang buat, lagi laju korang naik level. Kalau nampak NPC dengan tanda seru atas kepala, jangan skip mission tu. Lagi satu yang ramai orang tak tahu, kalau korang explore planet Jarilo 6, korang akan jumpa puzzle pieces yang tersembunyi. Benda ni bukan je bagi korang ESP, tapi kadang-kadang korang boleh dapat item rare dan juga hadiah bila korang selesaikan. Aku tengah plan nak explore habis map ni. Korang pun patut try juga. Last sekali, jangan lupa buat dailies. Benda ni memang nampak macam simple, tapi kalau korang buat hari-hari, ESP dia akan kumpul dengan banyak gila dalam waktu yang sangat singkat. Kalau masa korang limited, buatlah dailies ni dulu sebelum buat benda lain. Ini cara paling senang nak kekalkan ESP setiap hari. Kepada yang bukan player Honkai Star Rail, korang akan rasa game ni susah dan juga bosan. Tapi korang memang sangat-sangat silap. Korang kena try dulu game ni, baru boleh bagi judge. Kepada yang bukan player Honkai Star Rail, korang akan rasa game ni macam susah dan bosan. Tapi sebenarnya korang memang silap besar. Korang kena try dulu game ni, baru korang boleh judge. So tunggu apa lagi? Korang tekan je link dekat bawah ni. Download Honkai Star Rail sekarang. Jangan lupa guys, like, follow, komen dan share untuk video menarik yang seterusnya.